Hari ni kita hantar set 3, 2, 1, 1. Meja dia special sikit. Dapat satu meja kopi dengan satu meja kecil. Ni tuan rumah. Tolong angkat sekali lah. Ni tuan rumahnya ni. Baik interview anak saya, jangan saya. Tak apalah, tanya sikit-sikit lah. Ni kita panggil tuan rumahnya Segan. Ni dia wakil ni. Taman Kenangan Bistari, Parit Raja. Tuan rumah ada buat makan-makan menunya apa? What? Ada kambing bakar, lontong, kuah lodeh, macam-macam abang. Yang paling penting kambing ada. Kejap lagi kita makan. Okey tak ni? Barang dah hantar, dah sampai sini. Alhamdulillah bang. Memang mencari jati ke apa tu? Ya saya tak juga, tapi alhamdulillah rezekinya itu bang kan. Nak belikan untuk orang tua bang kan. Padahal banyak tadi set tu sebenarnya. Yang ni paling ngam lah katanya. Nak dapatkan lagi set-set macam ni boleh datang ke Bandar Filo. Makanan pun dah sampai. Dapat makan, lauk raya, ada kambing. Mael pun dapat. Tuan rumah pun ada kat sebelah kita. CJ. Ada kambing rendah, ada kambing bakar, ada sambal goreng, ada sambal kacang, ada lodeh.